30 September, wilayah Cebu Filipina telah dilanda kemusnahan akibat gempa bumi dengan magnitude 6.9 skala Richter yang telah mengorbankan 79 nyawa dan lebih 600 orang cedera. Dengan kadar kemusnahan yang sangat tinggi, sekali lagi pada 2 November 2025, taufan Kalmegi melanda Filipina yang membadai wilayah Visayas. Susulan itu, wilayah Cebu, Palawan dan banyak daerah terjejas teruk akibat hujan lebat, angin kencang serta banjir besar. Sudah jatuh di tipe tangga, terkini Filipina menghadapi taufan Uwan pula yang mengakibatkan 2 kematian dan memaksa sejuta penduduk dipindahkan lebih awal sebagai siap siaga kepada bencana susulan yang lebih besar. Irish Malaysia bersama beberapa rakan NGO yang lain sedang menyiapkan diri ke Ground Zero di Cebu, Filipina bagi menghulurkan keperluan asas segera kepada mangsa bencana. Hulurkan sumbangan anda di akaun tertera di bawah dan insya-Allah kami akan sampaikan pada golongan sasar di Ground Zero.